Okey, bila kita fikir pasal suntikan vaksin, nampak macam simple je kan? Sekejap je dah siap. Tapi, pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir tu? Sebenarnya, ia bukan setakat jarum dan ubat. Ada satu sistem keselamatan yang, sangat teliti. Setiap satu langkah tu, memang direka khas untuk pastikan kita selamat. Jom, kita bedah siasat sikit prosedur ni. Kita akan guna panduan rasmi daripada Care Clinics untuk tengok sendiri lapisan-lapisan keselamatan yang selalunya kita tak nampak. Semua ni direka untuk melindungi setiap pesakit, tak kira siapa, setiap masa. Jadi, janji keselamatan ni, ia tak bermula bila jarum dah siap tau. Tak, ia mula lebih awal lagi. Sebelum picegarik tu disentuh pun, semuanya bermula dengan kerja-kerja dokumentasi yang sangat teliti. Sinilah titik permulaannya. Kaki tangan klinik akan sediakan borang kebenaran dengan maklumat yang super tepat. Nama kita, nama vaksin, malah sampai ke nombor batch vaksin tu pun ada. Setiap satu butiran ni, bayangkan ia macam rantai. Dan inilah pautan yang pertama. Rekod ni nanti akan disemak, semak dan semak lagi. Okey, lepas hal borang tadi, kita masuk pula ke bilik konsultasi. Sekarang, prosesnya dah beralih. Dari kertas, kita ke perbualan terus dengan doktor. Dan kat sini, tugas utama doktor tu adalah untuk bagi kita semua maklumat yang kita perlu tahu dengan jelas supaya kita faham betul-betul. Prosedur dia memang straightforward. Doktor tu, dia wajib terangkan 4 benda penting ni. Dan ini bukan borak-borak kosong tau. Ini adalah langkah keselamatan yang tak boleh skip. Kenapa? Sebab tujuannya nak pastikan kita ni bukan sekadar duduk dan terima je suntikan tu. Tapi kita jadi sebahagian daripada proses, kita faham apa yang berlaku pada badan kita. Tapi kan, macam mana klinik nak pastikan yang kita betul-betul faham dan setuju? Soalan penting ni. Lepas doktor dah terangkan semua benda, macam mana sistem ni nak sahkan, okey, pesakit ni faham dan dia setuju secara rasmi? Di sinilah peranan kita sebagai pesakit jadi. Yang paling penting, tanda tangan kita dekat borang tu, itulah dia, lampu hijau yang ditunggu-tunggu. Itulah yang bagi kebenaran rasmi untuk proses ni jalan terus. Cuba tengok petikan daripada SOP ni. Jelas gila kan? Vaksinasi tidak boleh diteruskan tanpa persetujuan. Ini bukan cadangan tau. Ini arahan tegas, mutlak. Maksudnya kalau kita tak bagi kebenaran, tak tanda tangan, boom, semua benda berhenti serta-merta. Jadi, fahamkan sekarang, tanda tangan kita tu bukan sekadar nak penuhkan borang. Ia sebenarnya satu tindakan aktif. Waktu tu, kita sendiri yang pegang steering keselamatan kita. Boleh kata, inilah sumbangan kita yang paling kritikal dalam seluruh proses ni. Mungkin kita ingat, okey, dah sign, lepas ni cocok je lah. Tapi, belum lagi. Ada satu lagi lapisan keselamatan yang super penting. Satu checkpoint yang melibatkan bukan seorang, tapi lebih daripada seorang pakar. Walaupun kita dah bagi kebenaran, doktor tak akan terus capai jarum tu. Sebaliknya, dia kena buat satu semakan terakhir. Macam ada checklist wajib untuk dia yang dipanggil henti dan sahkan. Inilah senarai semak dia. Doktor kena sahkan semua ni satu persatu. Vaksin betul untuk pesakit yang betul, kesan sampingan dah diterangkan, tarikh luput dah cek, sampailah ke borang yang kita tanda tangan tadi. Semua butiran kritikal ni disahkan sekali lagi untuk pastikan, confirm, tak ada apa yang terlepas. Tapi, seorang saja tak cukup. Dan inilah yang buatkan sistem ni lagi mantap. Sebab protokol ni faham, manusia ni boleh buat silap. Human error kan? Jadi, sistem ni letak satu lagi dinding keselamatan. Inilah dia, penyemak kedua. Biasanya jururawat atau profesional lain yang terlatih, tugas dia jadi mata kedua. Dia akan semak semua benda yang doktor dah semak tadi, tapi secara berasingan. Pesakit, vaksin, dos, borang, semua sekali. Dan dia pun kena tanda tangan borang tu. Ini ibarat ada 2 kunci berbeza untuk satu peti besi. Sangat-sangat selamat. Okey, sekarang kita dah sampai kat bahagian paling keras dalam sistem ni. Apa jadi kalau ada satu je langkah yang terlepas? Jawapan dia simple. Semua berhenti. Jom kita tengok peraturan-peraturan yang tak boleh dirunding langsung, yang jadi tulang belakang kepada semua ni. Tengok jadual ni. Sangat jelas. Kalau borang tak ditandatangani, jangan suntik. Tarikh luput tak disemak, jangan suntik. Penyemak kedua belum sign pun jangan suntik. Nampak tak? Tak ada ruang untuk tapi atau kejap lah. Kalau satu benda tak lengkap, tindakan dia cuma satu. Jangan teruskan. Noktah. Inilah mesej paling penting yang kita kena faham. Keseluruhan proses yang teliti ni, dari borang pertama sampailah tanda tangan yang kedua, ia bukan untuk kes-kes istimewa. Tak. Ia dibuat untuk setiap seorang pesakit setiap kali. Langsung tak ada pengecualian.
Jadi, lain kali bila kita pergi klinik untuk dapatkan suntikan, cubalah perhatikan. Tengok borang yang diorang sediakan tu, dengar betul-betul apa yang doktor terangkan dan cuba perasan, ada tak jururawat lain yang datang untuk buat semakan akhir. Sebab sekarang, kita dah tahu kan, setiap langkah-langkah kecil ni, semuanya adalah sebahagian daripada satu janji yang sangat besar, iaitu untuk jaga keselamatan kita.